Ramai yang tanya, berapa kos pecah bahagian tanah? Jom ikuti penerangan ni. Sebelum kita bincangkan mengenai kos pecah bahagian, kita kena fahami dulu maksud atau istilah dan kenapa untuk pecah bahagian tanah memerlukan kos. Assalamualaikum. Umumnya pecah bahagian ini adalah satu proses perundangan dan teknikal bertujuan untuk membahagikan satu geran tanah induk, contoh geran kongsi, kepada beberapa geran individu yang lebih kecil. Dengan proses ini membolehkan setiap pemilik yang berkongsi tanah tadi mendapat geran atas nama sendiri yang disebut juga sebagai geran individu. Tujuannya untuk mendapatkan hak milik berasingan supaya urusan tanah menjadi lebih mudah seperti urusan jual beli, pusaka dan sebagainya tanpa perlu melibatkan penama-penama lain dalam geran. Persoalannya, jadi jika ini tanah kita sendiri, kenapa pula melibatkan kos yang perlu dibayar dan kepada siapa pula nak bayar? Tak kurang juga yang ingat kos pecah bahagian ini hanya bayar buat geran baru saja. Kos pecah bahagian tanah tidak standard terpakai untuk semua tanah walaupun keluasan yang sama, sebab sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kos, antaranya 1. Keluasan tanah dan berapa bahagian yang nak dipecahkan. Jika tanah luas dan banyak pula yang nak dipecahkan, maka harga akan lebih tinggi banding dengan keluasan yang lebih kecil dan bilangan penama yang kurang. Kedua, keadaan tanah. Contoh, jika tanah berbukit curam, kebiasaannya akses tanah untuk buat kerja-kerja ukur lebih sukar berbanding yang rata. Oleh itu, kos boleh jadi lebih mahal. Ketiga, syarat-syarat dari pihak berkuasa negeri seperti pejabat tanah, PBT dan lain-lain yang berkenaan, kerana setiap negeri ada kadar caj yang ditetapkan. Keempat, tanah yang mempunyai ramai penama sebab memerlukan lebih banyak dokumen dan boleh jadi lebih rumit jika tiada persepakatan dari semua pihak. Sebab itu semua perlu faham mengapa kos pecah bahagian tidak boleh diberi satu harga tetap tanpa semakan awal sebelum mula proses pecah bahagian. Sebaiknya buat kajian awal supaya pemilik yang ingin buat pecah bahagian tanah lebih jelas sama ada proses pecah bahagian itu boleh dilaksanakan kerana setiap tanah berbeza-beza. Jadi proses dan kos juga berbeza-beza. Nak tahu proses tanah anda? Nak tahu potensi tanah anda, dapatkan semakan awal terlebih dahulu. Diharap perkongsian ini dapat membantu anda memahami situasi pecah bahagian tanah. Jika anda mempunyai sebarang kemusykilan dalam urusan tanah, bolehlah WhatsApp kami di Legacy Empire Properties. Jumpa lagi di topik yang lain. Sekian.